Sepanjang kita belajar selama 14 minggu, saya dapati bahawa kelas kita ni semua datang. Tak ada yang tak datang. Yang tak datang tu semua sebab dia sakit. Jadi kat sini nampak bahawa bila kelas ni semua datang dan bagi kerjasama yang bagus lah. Dan bonding antara kami dengan lecturer pun sangat kuat. Contohnya kami pergi open house, tangga kamar sama-sama. Antara kami dengan Dr. Azizi pun baiklah juga. Kelas yang paling menyeronokkan dan lain daripada lain dengan pensyarah-pensyarah lain. Pertamanya, bila macam biasa kalau kita bentang harus macam tu je. Tapi kalau kita belajar dengan Dr. Azizi, kita main game, main aktiviti, dapat hadiah yang kita sendiri yang buat. Dan Dr. Azizi sebagai facilitator. Dalam kelas sangat menarik, macam-macam aktiviti yang setiap kumpulan yang buat dalam berlainan. Dan aktiviti tersebut kita boleh praktikkan dalam bilik darjah. Di mana kalau kita lihat daripada aktiviti yang kita buat tu, kita boleh dapat meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran lah. Untuk kelas Dr. Azizi ni, sejujurnya saya berasa sangat gembira sebab setiap kali kelas Dr. Azizi kan diakhiri dengan permainan kan. Jadi dalam pembentangan rakan saya tu, kita dapat tengok betul-betul sebab nanti permainan tu dia akan tanya kita kan. Jadi pembelajaran tu pun kita jadi lebih fokus lah. Tajuk-tajuk dalam subjek ni penting kan untuk kita sebagai guru. Jadi bila kita belajar, lepas tu ada lagi aktiviti mainnya, pengetahuan kita tentang tajuk tu akan lagi melekat dalam otak. Pembentangan yang kita buat ni, rakan-rakan saya buat ni semuanya berasaskan daripada sumber internet saja. Dan selepas pada itu Dr. Azizi tambah dengan pengalaman dia. Pengalaman tu mahal doktor. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of